Kisah lelaki dipaksa memutus hubungan dengan wanita penggoda, kalau tidak isterinya akan meninggalkannya. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya supaya dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah SWT. 2 tahun yang lalu, Ainani dan Bari berdiri di hadapan para tetamu dengan senyuman lebar menghiasi wajah mereka. Mereka telah mengikat janji suci dalam sebuah majlis perkahwinan sederhana namun penuh makna. Ainani, seorang gadis berusia 20 tahun pada waktu itu, adalah seorang wanita yang lembut, penyayang, dan setia. Sementara Bari, seorang pemuda berusia 23 tahun, dikenali sebagai seorang suami yang bertanggungjawab dan berdedikasi untuk memberikan kehidupan yang baik kepada keluarganya. Setelah perkahwinan, pasangan ini memulakan hidup baharu mereka di sebuah flat sederhana di tengah kota. Flat itu tidak besar, tetapi cukup untuk menampung keperluan mereka. Ruang tamu yang lapang diisi dengan perabot asas, dapur kecil yang selalu harum dengan aroma masakan Ainani, dan bilik tidur yang menjadi tempat Fatah, anak mereka yang baru berusia 1 tahun, tumbuh dengan riang gembira. Bari adalah tulang belakang keluarga. Dia menjalankan perniagaan buah-buahan di pasar tradisional yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Perniagaan ini diwarisi daripada ayahnya, yang juga seorang peniaga buah-buahan ternama di kawasan tersebut. Dengan pengalaman yang diperoleh semasa membantu ayahnya, Bari mampu menjana pendapatan yang stabil untuk menyara keluarga kecilnya. Setiap pagi, dia bangun awal untuk membeli stok buah segar dari pembekal, kemudian membuka kedainya di pasar sebelum matahari sepenuhnya naik. Sementara itu, Ainani tinggal di rumah, menjaga Fatah dan menguruskan rumah tangga. Dia sering memasak masakan kesukaan Bari, membersihkan flat, dan pastinya, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada suaminya dan anak mereka. Walaupun hidup mereka tidak mewah, mereka merasa bahagia kerana saling memiliki. Namun, seperti roda kehidupan yang sentiasa berputar, ketenangan mereka tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang bakal datang, mengubah corak hidup mereka selama-lamanya. Suatu pagi yang cerah, Bari sedang sibuk menyusun buah-buahan di warungnya. Tembikai merah segar tersusun rapi di atas meja, manakala mangga masak yang harum disusun di sebelahnya. Pelanggan datang dan pergi, memilih buah-buahan yang mereka inginkan. Namun, hari itu, ada seorang pelanggan yang menarik perhatian Bari. Dia adalah Dahlia, seorang wanita muda berusia 21 tahun. Dahlia tinggi, langsing, dan cantik dengan senyuman yang menawan. Rambutnya yang hitam panjang selalu terurai dengan sempurna, dan cara dia berpakaian memberikan kesan elegan. Pada mulanya, Dahlia hanya datang untuk membeli tembikai, tetapi dia sering kembali ke warung Bari dalam minggu-minggu berikutnya. Pada permulaannya, hubungan mereka hanya biasa sahaja. Dahlia akan membeli buah-buahan, dan Bari akan melayaninya seperti mana dia melayani pelanggan lain. Namun, lama-kelamaan, percakapan mereka menjadi lebih panjang. Dahlia sering bertanya tentang jenis buah-buahan yang terbaik untuk dimakan, atau bagaimana cara memilih buah yang segar. Kadang-kadang, dia juga bercerita tentang kehidupannya. Dia bekerja di sebuah syarikat periklanan, dan hidup sendirian di bandar ini selepas meninggalkan kampung halamannya. Bari, yang selalu ramah, mendapati dirinya menikmati percakapan dengan Dahlia. Dia merasa lega kerana dapat berbual dengan seseorang yang bukan ahli keluarganya. Dalam hatinya, dia tahu bahawa dia sudah berkeluarga, tetapi ada sesuatu tentang Dahlia yang membuatnya ingin terus berbicara dengannya. Seiring masa berlalu, hubungan mereka menjadi lebih rapat. Dahlia mulai datang lebih kerap, kadang-kadang 2 hingga 3 kali seminggu. Dia tidak lagi hanya membeli buah-buahan, dia datang untuk bercakap, tertawa, dan berbagi cerita dengan Bari. Bari, yang awalnya hanya melihat Dahlia sebagai pelanggan biasa, mula merasa tertarik padanya. Bari tahu bahawa apa yang dia rasa terhadap Dahlia adalah salah. Dia sudah berkahwin, dan dia mempunyai Ainani serta Fatah yang bergantung padanya. Namun, godaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dahlia adalah wanita yang menarik, pintar, dan penuh keyakinan. Dia memberikan perhatian kepada Bari dengan cara yang Ainani tidak pernah lakukan akhir-akhir ini. Ainani,
Walaupun masih mencintai Bari, seringkali terlalu letih kerana menjaga Fatah dan menguruskan rumah. Dia jarang berdandan atau keluar rumah, dan percakapan mereka di malam hari seringkali terbatas pada urusan rumah tangga. Bari mula merasa bahawa hubungan mereka menjadi monoton, dan Dahlia memberikan sesuatu yang berbeza, kesegaran dan kebahagiaan yang hilang dalam hidupnya. Dahlia juga tidak membantu situasi ini. Dia mula menunjukkan minat yang lebih jelas terhadap Bari. Dia sering memuji cara Bari berdagang, betapa baiknya dia kepada pelanggan, dan betapa tampannya dia. Dia juga sering menggodanya dengan pertanyaan seperti, "Adakah isteri kamu tidak marah jika kamu begitu ramah dengan pelanggan?" Bari selalu menjawab dengan senyuman, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahawa dia sedang bermain api. Lama-kelamaan, hubungan mereka menjadi semakin intim. Dahlia mula berpesan kepada Bari melalui telefon, dan mereka sering bersembang sehingga larut malam. Bari sering mencari alasan untuk pulang lewat dari pasar, hanya untuk menghabiskan lebih banyak masa bersama Dahlia. Dia tahu bahawa dia sedang melanggar janjinya kepada Ainani, tetapi dia tidak dapat menahan diri. Ainani mula menyedari perubahan dalam sikap Bari. Dia jarang pulang tepat pada waktunya, dan apabila dia di rumah, dia kelihatan tidak fokus. Ainani mencuba bertanya, tetapi Bari selalu memberikan alasan yang sama, dia sibuk dengan perniagaan, atau dia lelah selepas seharian bekerja. Ainani cuba mempercayainya, tetapi perasaan curiga mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Pada satu malam, Ainani tidak dapat menahan rasa penasarannya lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke pasar dan melihat sendiri apa yang sedang berlaku. Ketika dia sampai di sana, dia melihat Bari sedang berbual dengan seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu adalah Dahlia. Ainani melihat cara mereka berinteraksi, cara Bari tersenyum kepada Dahlia, dan cara Dahlia menyentuh lengan Bari dengan mesra. Hati Ainani hancur. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa suaminya, orang yang dia cintai sepenuh hati, telah berubah menjadi seseorang yang tidak dikenalinya lagi. Dia pulang ke rumah dengan air mata di pipi, dan Fatah, yang sedang tidur, tidak menyedari kesedihan ibunya. Keesokan harinya, Ainani menghadap Bari. Dia menangis dan meminta penjelasan. Bari, yang terkejut melihat reaksi Ainani, mencuba membela diri. Dia berkata bahawa dia tidak bermaksud untuk menyakitinya, dan bahawa hubungannya dengan Dahlia hanyalah persahabatan. Namun, Ainani tidak mahu mendengarnya. Dia tahu bahawa ada sesuatu yang lebih mendalam antara Bari dan Dahlia. Hubungan antara Bari dan Ainani mula retak. Ainani merasa dikhianati, manakala Bari dilanda rasa bersalah. Dia tahu bahawa dia telah membuat kesilapan, tetapi dia juga tidak dapat melupakan perasaannya terhadap Dahlia. Di sisi lain, Ainani mula mempertimbangkan untuk meninggalkan Bari. Dia tidak mahu hidup dalam perkahwinan yang penuh dengan dusta dan pengkhianatan. Namun, ada satu hal yang menghalang Ainani, Fatah. Anak mereka masih kecil, dan Ainani tidak mahu Fatah tumbuh tanpa seorang bapa. Dia bimbang bahawa jika dia meninggalkan Bari, Fatah akan menderita. Di sisi lain, Bari juga berada dalam dilema. Dia mencintai Dahlia, tetapi dia juga tidak mahu kehilangan Ainani dan Fatah. Dia menyedari bahawa dia tidak boleh memilih antara mereka, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan. Kehidupan keluarga kecil ini kini berada di persimpangan jalan. Apakah keputusan yang akan mereka buat? Dan apakah yang akan terjadi kepada hubungan mereka? Bari duduk di atas sebuah bangku kayu di tepi pasar, menatap kejauhan dengan wajah yang penuh dilema. Hatinya bercampur aduk antara cinta terhadap Dahlia dan tanggungjawabnya kepada Ainani serta Fatah. Dia tahu bahawa dia tidak boleh membiarkan hubungan ini berterusan, tetapi hatinya terlalu lemah untuk membuat keputusan yang tepat. Akhirnya, setelah berfikir panjang, Bari mengambil telefonnya dan memanggil ayahnya. "Assalamualaikum, Abah," sapanya dengan suara yang lesu. "Waalaikumsalam, Bari. Ada apa ni?" "Awak tak biasa telefon pagi-pagi begini," balas ayahnya dengan nada penuh perhatian. "Abah, saya ada masalah besar. Saya tak tahu nak buat apa lagi," kata Bari, suaranya terdengar bergetar.
Ayah Bari segera menyedari bahawa sesuatu yang serius sedang berlaku. Ceritakanlah, nak. Apapun masalah awak, Abah akan cuba membantu. Bari pun menceritakan segalanya, hubungannya dengan Dahlia, perasaan bersalah terhadap Ainani, dan ketidakpastian tentang langkah yang harus diambil. Dia juga menceritakan bagaimana Ainani telah mengetahui hubungannya dengan Dahlia dan keadaan rumah tangga mereka yang kini retak. Setelah mendengar cerita Bari, ayahnya menghela nafas panjang. Bari, dengarlah kata-kata Abah. Awak sudah berkeluarga, dan awak ada tanggungjawab terhadap Ainani dan Fatah. Mereka tidak bersalah dalam semua ini. Fatah masih kecil, dia tak tahu apa-apa. Jangan biarkan perasaan awak terhadap wanita lain merosakkan masa depan anak awak. Tapi, Abah, saya sayang Dahlia. Saya tak tahu macam mana nak tinggalkan dia, balas Bari dengan suara yang hampir pecah. Awak fikir awak boleh berkahwin dua? Tanya ayahnya dengan nada tegas. Awak belum cukup mampu secara kewangan atau mental untuk memikul tanggungjawab itu. Lagipun, Ainani adalah isteri awak. Dia yang seharusnya berada di sisi awak, bukan orang lain. Bari diam sejenak, mencerna nasihat ayahnya. Dia tahu bahawa ayahnya benar, tetapi hatinya masih terasa berat. Kalau awak nak selamatkan rumah tangga awak, tinggalkan Dahlia. Tak ada pilihan lain, Bari. Kalau awak benar-benar ingin menjadi seorang suami dan bapa yang baik, awak mesti melupakan wanita itu dan kembali kepada keluarga awak, nasihat ayahnya sekali lagi. Akhirnya, dengan hati yang berat, Bari mengangguk walaupun ayahnya tidak dapat melihatnya. Baiklah, Abah. Saya akan ikut nasihat Abah. Selepas panggilan dengan ayahnya, Bari tahu bahawa dia tidak mempunyai pilihan lain. Dia harus berjumpa dengan Dahlia dan memberitahunya keputusan yang sulit ini. Pada petang itu, dia meminta Dahlia datang ke warungnya selepas pasar tutup. Ketika Dahlia tiba, dia langsung dapat melihat wajah Bari yang muram. Apa yang berlaku, Bari? Kenapa awak kelihatan sedih? Tanya Dahlia dengan nada cemas. Dahlia, kita tak boleh teruskan hubungan ini, kata Bari dengan suara yang terdengar berat. Dahlia terkejut. Kenapa? Apa yang salah? Saya sudah berkeluarga. Ainani dan Fatah adalah tanggungjawab saya. Saya tak boleh teruskan hubungan ini kerana ia hanya akan merosakkan hidup mereka. Abah saya juga telah memberi nasihat supaya saya tinggalkan awak, jelas Bari, suaranya hampir berbisik. Dahlia terdiam sejenak, kemudian air mata mula mengalir di pipinya. Jadi, awak memilih mereka daripada saya? Saya tak ada pilihan lain, Dahlia. Ini demi kebaikan semua. Saya tak boleh egois, jawab Bari, suaranya penuh dengan penyesalan. Dahlia menundukkan kepala, mencuba menahan tangisnya. Baiklah, Bari. Jika ini keputusan awak, saya akan pergi. Tapi, ingatlah satu perkara, saya benar-benar sayang awak. Bari tidak mampu menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, lalu berpaling untuk menyembunyikan wajahnya yang penuh kesedihan. Selepas itu, Dahlia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bari sendirian di warungnya. Esoknya, Bari pulang ke rumah lebih awal dari biasa. Ainani sedang duduk di ruang tamu, memeluk Fatah yang sedang tidur. Melihat kedatangan Bari, Ainani menatapnya dengan pandangan penuh soalan. Bari, kenapa awak pulang awal? Tanyanya dengan nada dingin. Ainani, saya ingin memohon maaf, kata Bari dengan suara yang penuh penyesalan. Dia duduk di sebelah Ainani dan memegang tangannya. Saya tahu saya telah membuat kesilapan besar. Saya telah melibatkan diri dengan orang lain, tetapi sekarang saya sudah memutuskan hubungan itu. Saya ingin kembali kepada kamu dan Fatah. Ainani menatap Bari dengan mata yang berkaca-kaca. Adakah awak benar-benar serius? Atau ini hanya omong kosong? Saya serius, Ainani. Saya janji akan setia kepada perkahwinan ini. Saya akan berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu dan bapa yang baik untuk Fatah. Tolong, maafkan saya, kata Bari, suaranya bergetar. Ainani terdiam sejenak. Dia tahu bahawa memaafkan Bari bukanlah perkara mudah,
tetapi dia juga tahu bahawa dia masih mencintainya. Lagipun, Fatah memerlukan seorang bapa. Baiklah, Bari. Saya akan cuba mempercayai awak semula. Tapi, jika awak mengulangi kesilapan yang sama, saya takkan ragu untuk meninggalkan awak, balas Ainani dengan nada tegas. Bari mengangguk dengan penuh kesungguhan. Terima kasih, Ainani. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kamu lagi. Dengan itu, mereka saling berpelukan, berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka demi kebahagiaan Fatah dan masa depan keluarga mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Bari dan Ainani mulai kembali normal. Bari bekerja lebih keras untuk menyara keluarga, dan Ainani kembali memasak masakan kesukaan Bari. Mereka juga mula meluangkan lebih banyak masa bersama Fatah, mengajarinya berjalan dan bermain. Walaupun bayang-bayang masa lalu kadang-kadang masih menghantui Bari, dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Dia tahu bahawa dia telah membuat keputusan yang betul, dan dia bertekad untuk menjadi suami dan bapa yang lebih baik. Kehidupan mereka mungkin tidak sempurna, tetapi mereka tahu bahawa dengan usaha dan komitmen, mereka boleh membangunkan kembali kebahagiaan yang hilang. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.